Dr. Muhammad Hanafi bin Abdul Ghani diiringi Yang Berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Masila binti Kamaruddin, Naib Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Hadirin dimohon untuk berdiri. Nyanyian lagu negaraku dan jutem terbilang akan dimainkan. Hadirin dimohon untuk terus berdiri.
Hadirin dengan segala hormatnya dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Yang berbahagia Profesor Dr. Teknologi Dr. Masila binti Kamarudin, Naib Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Yang berbahagia Profesor Dr. Zulkifli bin Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia Profesor Dr. Zahri Adha bin Zakaria, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi. Yang berusaha Profesor Teknologi Dr. Muhammad Sanusi bin Azmi, Dekan Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Hanafi bin Abdul Ghani, Ketua Pegawai Digital, Pegawai-pegawai Kamdan Universiti, Dekan-dekan ahli keluarga Profesor Dr. Muhammad Hanafi bin Abdul Ghani, serta hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Melati kuntup tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya bersembah pembuka bicara. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada seri majlis siri syarahan perdana Inaugural Lecture Series bagi tahun 2025 pada hari ini. Majlis pada petang ini menjadi lebih bermakna dengan kehadiran penceramah kita Profesor Dr. Muhammad Hanafi bin Abdul Ghani, Ketua Pegawai Digital Universiti Teknikal Malaysia Melaka, atas kesudian beliau untuk menyampaikan syarahan mengenai Telehealth in the Millennium, Bridging Technology and Patient-Centric Care. Lebat kemiri, pohonnya rendah, dahan terikat, tali perkasa. 10 jari kami bernada, memohon berkat yang Maha Esa. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Abdul Musyrik bin Muhammad Khalil untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Ra'ufur Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu ya Allah, kerana dengan keizinanmu jua dapat kami berada di sini syarahan perdana Profesor, majlis syarahan perdana oleh yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Hanafi bin Abdul Ghani pada petang ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, kami akan menjadi insan yang cemerlang dan terbilang, permata yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek insaniah maupun sahsiah. Seterusnya mampu melahirkan generasi yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan segala usaha yang dicurahkan kepada universiti dan komuniti yang kami cintai ini dapat menyumbang jasa bakti ke arah bangunan dan kecemerlangan umat, masyarakat, agama serta negara. Ya Munzil al-Barakah wa Ya Kashif al-Ghummah, Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas bacaan doa itu tadi.
Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini akan mendapat keridaan Allah SWT hendaknya. Bagi meneruskan majlis ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Profesor Teknologi Dr. Muhammad Sanusi bin Azmi, Dekan Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi, untuk menyampaikan pengenalan berkaitan Profesor Dr. Muhammad Hanafi bin Abdul Ghani. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Masidah binti Kamarudin, Naib Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Yang berbahagia Profesor Dr. Zulkifli Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademi Antarabangsa. Yang berbahagia Profesor Dr. Zahid Adha bin Zakaria, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi. Puan Sabrina Abdullah Berdahari. Yang berusaha dan diraikan Profesor Dr. Muhammad Hanafi bin Abdul Ghani, Ketua Pegawai Digital, Pegawai-Pegawai Keadaan Industri, Dekan-Dekan, Ahli Keluarga, Profesor Dr. Muhammad Hanafi bin Abdul Ghani, serta hadirin dan hadirat yang kami kasihi sekalian. Dengan penuh takzim, izinkan saya menyampaikan latar belakang dan pencapaian Profesor Dr. Muhammad Hanafi bin Abdul Ghani. Beliau dilahirkan pada tanggal 6 Februari 1966 di Tangkak, Johor. Beliau adalah anak ke-6 daripada 7 orang adik-beradik. Mendapat pendidikan awal di sekolah rendah Lidam, Tangkak, sebelum meneruskan pengajian di peringkat menengah di SMK Lidam, Tangkak, sehingga tamat menduduki SPM. Dalam pada itu, beliau seterusnya bersekolah di Sekolah Tinggi Muar sebelum ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mamat, Tangkak, Johor untuk menduduki STPM. Justru itu, pada tahun 1985, beliau telah ditawarkan pengajian pra-diploma Sains Komputer dan Matematik di Institut Teknik Bara ITM Sri Manjung, Perak selama 6 bulan sebelum ditawarkan meneruskan pengajian diploma Sains Komputer dan Matematik di ITM Shah Alam sehingga tahun 1988. Sewaktu zaman persekolahan, beliau sangat aktif dalam sukan olahraga yang merupakan pelari pecut 100 meter. Dalam bidang sukan sepak takraw, bola sepak, badminton dan rugby, pencapaian tertinggi beliau ialah mewakili negeri Johor dalam kejohanan sepak takraw Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSN pada tahun 1984. Kegiatan beliau juga diteruskan di peringkat industri dengan mewakili ITM selama 2 tahun di kejohanan sepak takraw Intervarsity Malaysia. Pada itu, beliau juga merupakan karier pertama beliau junior programmer di Dewan Bahasa dan Pustaka di BP pada tahun 1988. Seterusnya bekerja di Bank Simpanan Nasional sebagai programmer selama 2 tahun sebelum berpindah ke beberapa syarikat utama di LC seperti DNB, DNB IT, High-Tech Padu dan Medical Online sebagai analis programmer, sistem analis, project leader, project manager dan software development manager. Beliau menamatkan zaman bujangnya bersama pasangan hidupnya, Puan Suzana Abdul Manan pada 5 Ogos 1990. Manakala pada Julai 1991, beliau telah menimbang cahaya mata pertama sehingga beliau memperoleh 5 orang cahaya mata, iaitu 3 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Untuk makluman semua, 4 orang anak Prof. Hanafi belajar di FTMK, termasuk menantu beliau 4 orang di FTMK dan seorang lagi di FTKIK. Kalau kita lihat, beliau
sangat percaya dengan sistem di UTM ini. Lepas ini cucu beliau pula. Seterusnya beliau meneruskan pengajian sarjana muda di UTM 9 sejak sekalian pada tahun 1918. Walaupun beliau sibuk dengan kerjaya dan keluarga beliau berjaya menamatkan pengajian pada tahun 2000. Oleh kerana telah mendapat sokongan padu keluarga, beliau meneruskan pengajian di peringkat sarjana pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun 2001 hingga tahun 2002. Beliau kemudiannya telah melanjutkan pengajian beliau di bidang PhD di Coventry, United Kingdom pada tahun 2006 hingga 2008 dalam bidang Biomedical Computing, berkhususan dalam telemedicine framework. September 2003 bermulalah satu perpindahan beliau daripada industri ke akademia. Selama 17 tahun beliau di industri. Pada tarikh September itu, beliau telah bersama-sama dengan College Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia pada masa itu. Beliau juga merupakan sekarang ini seorang profesor of Healthcare ICT di Jawatan Presiden KTMK dan bahkan pada bulan September 2003 semasa itu beliau telah memberikan banyak jawatan penting, antaranya koordinator PSM Bakal Data, pembangun koordinator program Doctor of IT, pembangun koordinator program sarjana MIS, timbalan pengarah KRIM, timbalan dekan pendidikan dan pasca siswaza, dekan FTMK, ahli senat, pegawai karir universiti dan menjabang pelbagai jawatankuasa utama universiti. Kini beliau merupakan ketua pegawai digital Kementerian. Berdasarkan pengalaman beliau dalam membangunkan sistem projek persisian negara seperti DSN, Zero, ASN, ASB, Perkomputeran Pos Malaysia, Telemedicine Malaysia di bawah KKM dan sebagainya telah digarap dalam proses PDT kepada pelajar. Beliau telah membawa pengalaman industri beliau untuk memberikan manfaat kepada pelajar-pelajar di UTM, terutamanya di SSB. Lain daripada itu, dan juga aktif dalam bidang pendidikan yang bersifat aplikasi untuk agensi luar. Beliau juga terlibat dalam bidang perkomersialan seperti projek bersama UPNN, MARA, projek pesisir PTSU Jogja dan sebagainya. Manakala daripada sudut consultation, beliau aktif di peringkat antarabangsa dan nasional. Di peringkat antarabangsa pula, beliau merupakan penilai grant Qatar Research Development and Innovation Council QRDIC, penilai grant ITFO, Cancer of the French National Alliance for Life and Health Science, Abisan, jointly with the French National Cancer Institute INCA. Panel penilai grant Public Private Research Network PPRN, TPT Malaysia, ahli JK penilai dana padanan pendidikan antarabangsa MyTech, TPT Malaysia, dan panel penilai grant The Malaysia France Bilateral Research Collaboration Match 2021 TPT Malaysia. Beliau juga bergerak aktif dalam projek-projek pendidikan dan inovasi yang bersifat grant dan bukan grant dengan memperoleh dana terkumpul berjumlah 1.841 juta. Dua projek pendidikan dan inovasi beliau telah berjaya mencapai TRL 9 dan TRL 7. Dari sudut hasil pendidikan ini adalah satu pencapaian yang memperasangkan. Kombinasi kepakaran dalam bidang kejuruteraan perisian, informatika kesihatan telah menghasilkan satu produk aplikasi yang dinamakan Integrated Healthcare Information System IHIS, yang pada masa ini kita boleh nampak di Pusat Kesihatan UTM. Itulah air tangan Profesor Dr. Kanaki. Produk ini dibangunkan andaian dengan modal sendiri demi untuk menyumbang kepada penjimatan melalui pergantian sistem rumusan Pusat Kesihatan UTM PKU dan dibeli oleh Pusat Komputer UTM nama dulu dengan anggaran kos RM350,000 serta kos penjayaan RM40,000 setahun. NIS telah digunakan di Pusat Kesihatan UTM selama hampir 12 tahun sehingga kini yang bermula dari 2014 dan telah menjimatkan kos penyelenggaraan UTM berjumlah RM480,000. Sistem IHIS telah mendapat sambutan ramai dari kakak industri perisian
Pusat Kesihatan UPN, Pusat Kesihatan UPHM, Hospital USM Kubang Krian, Hospital Pusrawi KL serta penyedia sistem integrasi e-health di Malaysia. Di samping itu, dia juga menghasilkan sistem-sistem yang digunakan pakai oleh industri melalui konsep Living Lab. Dia juga telah berjaya menghasilkan 7 artikel oleh projek pendidikan dan inovasi, informatik kesihatan dan pembangunan IHIS. Beliau telah menghasilkan berpuluh-puluh artikel jurnal, berbelas pelajar PhD dan sarjana, anugerah ICANN, pakar rujuk kepada beberapa syarikat terbuka seperti Data Teknologi Serberhad, subsidiari Tabung Haji, Innovation Association Consulting Serberhad IAC, projek e-health Hospital USM, Digital Health Sinan Berhad, projek e-health KQKM, KPMG Consulting Serberhad, projek e-health Hospital KPJ, BIP Serberhad, Jabatan Ortopedik HKM dan Hospital Tun Azam KM, EIH Group of Company, Tele Oncology for Azman Hashim Cancer Wing, Hospital Pusrawi KL. Kesejadaan beliau terselang apabila beliau tekun dalam penulisan artikel jurnal serta buku. Pada waktu yang sama, beliau merupakan salah seorang penyumbang terbesar dalam penulisan dan penerbitan jurnal berindeks penelitian, terutamanya bilangan artikel jurnal berindeks dan rujukan HDD antarabangsa. Sehingga kini, beliau telah menulis lebih daripada 100 buah artikel jurnal berindeks Scopus dan WOS. Pada waktu yang sama, artikel beliau telah dirujuk oleh 2,904 daripada 2,270 artikel jurnal lain HDD beliau. Berapa di tangga ke-27. Dalam pada itu, beliau juga telah menghasilkan 6 buah buku ilmiah dan e-book, 3 bab buku dan 5 buah buku modul amali. Jadi kalau kita nak menjumpa pengarang semasa di STSK, kita tidak perlu jumpa beliau di bilik beliau, tetapi kita hanya perlu jumpa beliau di lab research beliau. Melalui pengalaman kepakaran dan kaya pendidikan, beliau selalu diundang sebagai pengucap tamu persidangan, ucap tamu bengkel pendidikan dan ucap tamu syarahat umum pendidikan dan penulisan sama ada di peringkat nasional dan antarabangsa seperti di Baghdad, Iraq, Jakarta, Yogyakarta, Magelang, Solo, Rembang, Indonesia dan Malaysia. Beliau juga merupakan penilai artikel jurnal terkenal antarabangsa seperti In the Science and PI Science Direct, Elsevier dan lain-lain jurnal antarabangsa dan indeks tinggi. Di samping itu, beliau juga adalah Chief Editor, Reviewer Editor dan Guest Editor kepada beberapa jurnal seperti jurnal Ijhati Bitan dah 30 tahun, International Journal of Clinical and Medical Informatics IDCMI, Journal of Textile Communication, Journal Informatika Universitas Ahmad Dahlan, International Journal of Medical Informatics, Current Trend Medical Diagnosis Method and Tech Science Press, Journal of Computer Material and Continuum. Selain itu, beliau juga menyelia, membimbing dan menggraduasikan sebiar besar pelajar pasca siswaza antarabangsa dan nasional. Dengan kata lain, sudah menjadi tanggungjawab dan cabaran yang besar bagi beliau. Pendekatan My Lab, Biocore is My Home adalah antara pendekatan yang beliau praktikkan, di mana beliau dan pelajar seiring di dalam makmal Biocore. Sehingga pada tahun 2022, dia telah berjaya menggraduasikan 20 orang pelajar PhD, 14 sebagai penjilid utama, 6 penjilid bersama dan 11 sarjana mod pendidikan, 5 penjilid utama dan 2 penjilid bersama. Kesimpulannya, prinsip bekerja beliau amat mudah, iaitu buat perkara yang betul, jangan kisahkan orang kata, buat bersungguh-sungguh, kerja kuat, fokus dan never give up. Beliau bukanlah seorang dan mengejar ganjaran atau jawatan dalam melakukan pekerjaan, tetapi mengejarkan kepuasan dalam bekerja. Beliau bosan dengan pekerjaan rutin yang rendah impak dan perlahan, ketimbang pekerjaan yang mencabar dan menghasilkan impak tinggi. Sebab kata di pasar, ular menyusul akar tidak akan hilang hasilnya. Inilah dia, insan bernama Profesor Dr. Muhammad Kanafi Abdul Ghani dari FTMT. Beliau akan berkongsi kepakaran beliau dalam syarahan bertajuk Telehealth in the Millennium, Bridging Technology and Patient-Centric Care. Moga Datuk Profesor PM Dr. Tuan kekal sehingga tamat masa ini. Dengan ini, marilah sama-sama kita memberikan perhatian penuh kepada syarahan Prof. Kanafi.
Para hadirin sekalian, sebelum kita mendengarkan syarahan daripada Profesor Dr. Muhammad Kanabi, dijemput para hadirin untuk melihat tayangan montaj ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi. Pada hari ini saya masih berada di depan tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis yang penuh bermakna, iaitu majlis Professional Talk demi untuk pengkongsian pengalaman, ilmu dan juga kepakaran. Ya, saya juga bersyukur perjalanan karier saya selama 39 tahun telah pun sampai ke tahap ini. Dan saya suka berkongsi pada hari ini. Kunci utama yang membolehkan saya ke hari ini ataupun saya berada di tempat ini, saya akan kongsikan sedikit tip-tip yang saya amalkan dan mungkin boleh dicuba oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama ialah menjaga sembahyang, ya. Tapi kalau agama yang lain itu, maka mereka ikutlah, ya, ajaran ataupun suruhan agama masing-masing. Yang kedua, jangan putus asa. In English we call it never give up, ya. Kalau you jatuh, you kena bangun balik. Jatuh, bangun. So never give up. So yang ketiga, kita kena jujur dalam segala perkara. Kalau kita tidak jujur, mungkin kita tidak dihormati, dan kita tak akan dipercayai selama-lamanya. So yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, ini sangat sukar tapi kita kena lakukan, iaitu ikhlas. Apa yang kita buat, kita kena ikhlas terhadap majikan kita, terhadap tanggungjawab kita, dan yang penting sekali ialah kita ikhlas, kita buat apa saja kerana Allah SWT. So yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, kita hendaklah sentiasa belajar. Kita kena berlapang dada, kita kena sentiasa bercakap bahawa kita ni tak tahu, ya. Apabila kita cakap kita tak tahu, maka Allah SWT akan buka pintu-pintu ilmu kepada kita. Yang keenam, kita kena cari rakan yang baik, ya. Rakan yang baik ni seperti kita duduk di sebelah api, ya. Kita akan rasa panas kalau kita dapat rakan yang tak baik. Kalau kita dapat rakan yang baik, contohnya kita duduk di peti ais, ya, sebelah di peti ais, maka kita dapat sejuk lah. Jadi penting dalam kehidupan kita ini, rakan tu kadang-kadang boleh jadi kita punya musuh, rakan tu boleh jadi kita punya sahabat yang baik yang boleh tolong kita. So yang ke-6, kita jangan buat kerja tertangguh. So bila kita dapat task, bila kita habis saja discuss, kita kena buat serta-merta. So yang terakhir, iaitu yang ketujuh, ialah this is very important, kita kena kerja kuat. Tak kira lah kalau kita nak capai sesuatu tu, kita kena stay back ke, kita kena kerja hujung minggu ke, ya, kita kena lakukan yang sebaik mungkin. So akhir kata, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada keluarga saya, ya, terutamanya isteri, iaitu orang yang sentiasa memberi dorongan dan hiburan kepada saya, dan juga kepada anak-anak saya yang kadang-kadang masa kecil dahulu, saya tidak ada masa dengan mereka, dan sekarang alhamdulillah mereka semua dah berkahwin, dan itu satu
support yang paling besar lah sepanjang karier saya sehingga ke hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil apa yang tuan-tuan dan puan-puan rasa yang baik bagi tuan-tuan dan puan-puan, dan kita, yang penting kita amalkan lah. So, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Sekian, terima kasih.
sekalian, tanpa melelahkan masa lagi, marilah kita sama-sama menumpukan perhatian kepada sesi syarahan pada petang ini. Majlis dengan ini menjemput Profesor Dr. Muhammad Hanafi bin Abdul Ghani untuk menyampaikan syarahan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih pengacara majlis yang bahagia Profesor Dr. Zulkifli Ibrahim, Pengarah Kansler Akademik dan Antarabangsa, yang bahagia Profesor Dr. Zaril Adahan Zakaria, kawan lama, Naib Chancellor Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi, yang bahagia Profesor Dr. Sanusi bin Azmi, ayah pengantin yang ada, Dekan FTMP. Saya bersama Dekan FTMP ni lama saya ingat, daripada kampus Rumah Kedai. Yang berusaha, para hadirin, rakan-rakan industri daripada High-Tech, daripada Huawei, daripada High-Tech Healthcare, Cik Halim ada, Cik Kajol dan lain-lain lagi. Dan juga saya terima kasih kepada rakan-rakan daripada TMK, daripada pejabat CDO. Oh, satu lagi, Cik Azhani daripada Time, daripada Time.com. Betul macam ni? Beberapa kanan universiti, dekan-dekan, ahli keluarga, Muhammad Hanafi, yang mana saya ucapkan banyak-banyak terima kasih mereka ni telah merancang untuk bercuti. Mungkin hampir 2 kali cutinya telah dianjak. Tetapi hari ini akhirnya berjaya juga. Okey, tuan-tuan dan puan dan saya hormati sekalian. Hari ini we call it professional talk. Dan saya tidaklah merancang pada hari ini. Syarahan saya ini terlalu teknikal. Tetapi sebenarnya dalam syarahan professional talk ni yang penting sekali ialah kita nak share the ilmu, to share the knowledge and also the experience that I went through for almost 40 years. Okay. So macam Profesor Sanusi cakap tadi, saya di industri selama 17 tahun dan di TEM ini hampir 20 tahun. Jadi bila saya pencet nanti kepada 6 bulan 2 tahun depan, maka genaplah 40 tahun saya menghambakan hati kepada dunia. Gemuruh ni, so kena. Okey, tuan-tuan dan puan, hidup ni macam roda, macam roda. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Yang lepas tu kita tak boleh ubah. Ya. Yang akan datang ni kita kena ubah. This is a word yang saya belajar daripada guru-guru saya. So yang mulai lepas tu kita tak boleh ubah, tetapi kita boleh ambil pengajaran. We call it lesson learned. Ya, lesson learned. Jadi dalam journey saya ni, toward the 14 years ni, 17 years di university, 23 di SA Academia. So a lot of things that I gone through, faced through, yeah, and also find the resolution
a good resolution in terms of managing people, managing research, managing your past work and sebagainya. Jadi dalam saya punya syarahan ini hari ini, saya bagikan kepada 3 perkara sini. Saya tahu tuan-tuan semua habis-habis pun when I taught my student, so I expect within 45 minutes they will give a focus to my piece. After that, they maybe go to India, Bangladesh, and also the China. I try to finish within that time. Okay, saya akan bagikan kepada 3 perkara. Satu ialah career transition saya. So ini sangat penting untuk saya share untuk pencara-pencara muda. Sebab saya dia akan pencet sama dengan profesor ni. Akan sepencet. So inilah masa saya untuk share. Because kalau saya dah pencet, saya tak boleh bercakap. Betul lah Kenneth? Kalau Kenneth boleh sini. Okey, yang kedua ialah saya akan pergi kepada healthcare ICT. Kenapa saya pergi ke healthcare? Kenapa? Dulu saya background is a software engineer. I start my career as a junior programmer. I do programming, testing and so on. So yang ketiga, I will go on the topic today is telehealth in the millennium. And this project is a million project potential. Itu sebab saya sebolehnya saya ajak ataupun saya call Encik Alim ni hadir. Because he is a CEO of healthcare Bali. A lot of project. Okay, tuan-tuan dan puan sekalian. So hari ini adalah hari besar, kata Prof. Sanusi. Jadi perkongsian ilmu pada tuan-tuan dan puan itulah maksudnya hari besar. Ya. So kalau saya tidak boleh berkongsi dengan tuan-tuan dan puan, itu bukan hari besar. Itu adalah rutin kerja. Tapi jika kita dapat berkongsi ilmu, itulah perkara yang besar. Ya. Guru saya pernah bercakap, you kongsilah satu ilmu pun cukup. At least dalam seminggu you kongsi your knowledge, your experience to your subordinate. Itu that is very important. Jadi hari ini mungkin ada 40-50 orang. Ya. So saya rasa teruja untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan. Okey, kalau kita lihat ya, karier saya yang 40 tahun ni adalah suatu waktu yang panjang. Saya belajar daripada saya rasa saya orang yang tidak bernasib dalam education. Because tadi dekan ada cakap saya sangat aktif sangat dengan dekan. Sehingga kan kalau di sekolah dulu saya setelah separuh tahun baru saya masuk kelas. Macam tu. That's why I terlepas semua subjek. Dan saya rasa saya orang yang paling susah untuk dapat masuk universiti. Ya. Sehingga kan bila saya nak buat diploma, saya hanya ditawarkan sebagai pre-diploma. If I fail in pre-diploma, I cannot continue to diploma. Very difficult. But bila I dapat tawaran pre-diploma itu, apa pengajaran yang saya dapat ialah saya terima dan saya sangat takut. Takut apa tuan-tuan?
Takut fail. Dan saya takut gagal. Jadi, bila kita takut, kita ada pressure, correct? Kita ada pressure dan kita tidak boleh main-main. We cannot ada satu pelawak Singapura cakap, don't play. That's what is betul. Don't play. Jadi bila seseorang itu dia ada pressure dan dia takut, dia akan belajar. That is yang saya belajar. Itu sebab dalam PDP saya dengan student saya, PhD student saya, ada 14 student yang saya dah graduate. Hari pertama dia datang kat saya bagi dia takut. Itu formula dia. boleh praktikkan. We put a lot of expectation to them. Dan minggu kedua, minggu ketiga dia mulalah dia akan datang. Okay? Jadi hidup dalam pressure, of course, you tak senang. You have to fight. Ni dia panggil fighter. You fight the line untuk dapatkan sesuatu. That's why tuan-tuan dan puan, masa saya bekerja dan saya dah mempunyai 5 orang anak, semua dah besar, dah berkahwin. Tapi masa saya belajar itu mereka belum kahwin lah. 5 orang anak, baru saya belajar untuk buat degree. Kemudian saya further study untuk buat master. Just imagine, every week saya kena pergi tinggalkan Dewan ni, pergi kelas. And at the same time, I'm a project manager, handle the national project. So I finish my work 11 PM. Kadang-kadang dia orang tunggu dekat rumah pukul 8 untuk pergi Jaya Jasko. Window shopping. Okay, itu saja yang saya nak cerita. What is the takeaway from this? Itu yang penting. Ya, pertama ialah macam saya cakap tadi dalam ucapan saya, never give up. Dan you jangan lari daripada masalah. So you must face the problem. Katalah you rasa gaji rendah dengan diploma saja. What you need to do? So you must upgrade your qualification, right? So cari jalan penyelesaian. Okay, ini ke my career transition lah. Saya rasa saya dah cakap tadi. Okay, kenapa saya why I choose healthcare for my research? Yeah, at the beginning, I'm a software engineer. Then saya tak nampak software engineer ni boleh pergi jauh dalam saya punya career. Kecuali saya duduk di industri lah. And I will become a software a programmer for the life. But saya kena cari something dalam hidup ni, kita kena cari benda yang grow, ya, or we call it evergreen. So we don't focus on the trend. So kalau you focus on the trending, last time people in ICT, the trending is contohnya dalam database. Nowadays, database is just a simple solution, right? Everywhere you can get the database or somewhere. But if you focus on the growth, contohnya sekarang ni dalam algorithm ataupun AI. So kita tengok sekarang AI, that is evergreen. Sampai bila-bila boleh. Jadi coincident after I left the company called High Tech Madura,
After I kerja di sana selama 10 tahun. After I got a PIN form, dia listed in KLSM. So kita start dapat PIN form lah. Then I said in myself, kita kena move. I have to move to other company. Then I joined the telehealth application flagship for Malaysia as a software development manager. Jadi di situ the user and also all the staff tu banyak kena doktor, medical doctors. Yeah? And every week, every month they ask the staff go for medical check-up. Yeah? Jadi saya kena patuhlah, dan di situlah saya belajar what is the medical term, policy, procedure. I learned about 2 years to understand the term in medical. This is what they call it, symptom, chief complaint, CTV, SNOMED CT. Orang healthcare dia tahu lah kalau yang buat macam-macam. Jadi bila tiba di bila saya dah involved in 2 years dalam, so saya jatuh cinta. Yeah? And I see that in healthcare is a future for research. Banyak benda yang kita boleh buat dalam healthcare sebenarnya. Selagi manusia di dalam dunia ini, maka the technology can support the healthcare. Okay, itu why healthcare is my research and passion on it. So another thing is, so I go in deep dalam healthcare ni, then we study kenapa kerajaan buat telehealth, integrated telehealth or telemedicine in Malaysia. So I involved dalam what we call it, feasibility study and so on. Talk to the DG and so on. Kenapa dia nak buat telemedicine? This is a problem, this is a challenge yang semua negara actually menghadapi, especially the changing of demography. The changing of demography ialah contohnya penyakit berubah. Dulu kita tak sangka tiba-tiba ada COVID-19, correct? Semua orang pening kepala. All scientists is macam mana COVID-19 boleh terjadi. And the demographic of population also change. Sekarang ni, you know that the community, the population of aging people in 2050 berapa itu? It's 2 billion akan datang, dia projection. Jadi demographic of penyakit, passion berubah, dan we very difficult to predict the problem in health. That's why we need a research. Another thing is increase consumer demand. Sekarang ni semua, saya rasa dalam dewan ini semua ada insurance, medical insurance, correct? Why you choose medical insurance? Kenapa? Because you tak nak beratur di hospital kerajaan, betul tak? Menunggu lama, betul? Ya, kadang-kadang suruh balik. Ataupun you yang perempuan, nak bersalin atas stretcher. Saya go through this experience. Anak saya yang pertama lahir di HKL. Macam mana ramainya passion dalam hospital bersalin wanita tu, sehingga kan saya tak boleh lihat apa nama ni, macam mana isteri saya bersalin. Yang saya tahu bila saya datang, anak saya dah lahir dah.
dengan penuh bekas-bekas nyamuk gigitan. Of course, you take insurance because you want to your expectation is to get good healthcare services, right? Ini yang berlaku sama di luar negara dan dalam Malaysia. Dia perlukan the expectation of the consumer is high. Sekarang ni pasien kalau marah sikit, getak sikit dan masuk dalam Facebook, masuk dalam TikTok. Tapi dia tak faham the healthcare worker punya workload is very high. I myself, I never take the medical insurance because I believe in government hospital. Even I gone through my angioplasty 6 kali di hospital kerajaan. Tak ada masalah. Hospital kerajaan tak bunuh saya. Okay, that is a consumer expectation. Ada banyak lagi patient safety, inadequate service, integration. Sekarang ni, you know that when you got medical services in hospital, pusat kesihatan Aikro, then you are referred to hospital Kuala Lumpur. Apa you kena buat? Boleh bawa file X-ray besar-besar tu, pergi ke hospital Kuala Lumpur. And what the hospital Kuala Lumpur do? They ask you they admit you, correct? Kenapa they admit you? Because they want to do the examination again. But right, your record is already in the pusat kesihatan Aikro. Why don't that information transfer to SKN through electronic, right? Tapi kita dah banyak mengembazir duit. Imaging is a very costly. So my PhD in telemedicine, I compared with UK. They call it EHR NHS services. So what they did is, daripada tahun 1997 dia buat, and the cost is 12 billion pound. Then what they did is, imaging dia centralized, satu UK. And dia ada cluster di London, di Wales, Scotland and Ireland. So they centralized. Bila you pergi kat Liverpool, then you move to Manchester, the record is there. They save a lot of money, and also the medical record. Tapi kita masih tak ada. Tak ada, betul? So kita masih lagi, sistem kesihatan kita masih lagi terpancar-pancar. In English call it fragmented, in silo. Okay, this is a healthcare challenge yang saya lihat bila we discuss dengan pakar-pakar. Saya duduk dengan pakar pediatri, pakar onkologi, pakar kardiologi, semua doktor. And now they are become my friend. Then I come with the idea that bila ada berlaku sesuatu pada saya dan sebagainya, saya tak pergi hospital dulu. Saya pergi contact dia. I give my blood pressure reading. I give them the glucose reading and so on. Then they analyze. So I get the response. So this is a telemedicine. And they are very happy. Dia kata kalau this system kan happy, boleh tak dibuat macam ni? Dia panggil remote patient monitoring system. Kenapa tak ada? Dia kata you akan semua orang IT. Nanti kita talk on the RPMS. Okay, global healthcare top issue. It's a chronic disease yang sekarang pembunuh utama pesakit di Malaysia ialah ada 10 penyakit. Ada 10 penyakit, tapi saya tak baca semualah. Saya baca yang 3 utama.
cardiovascular disease. This is sakit jantung. Mungkin tuan-tuan ada penyakit itu tapi tuan-tuan tidak sedar. Kenapa? Sebab you tak ada sign, right? You tak ada symptom. You tak tahu what is the cardiovascular symptom. Symptom ni benda yang trigger, ya. Betulnya kata you sakit jantung, they call it coronary artery blockage, coronary blockage. So the symptom yang you akan dapat ialah you akan rasa fatigue. Fatigue is penat. Penat yang tidak habis. Kalau you lari 100 meter, macam saya lari kan, lepas tu you duduk dalam 5 minit, 10 minit dia okay. Sebab sakit jantung bila ada coronary artery blockage, dia tak habis. Kalau siapa-siapa yang rasa penat saja, better you go to the hospital and you for medical check. Another penyakit ialah, another diseases, chronic disease is cancer. Sekarang ni banyak penyakit kanser. Kenapa kanser berlaku, tuan-tuan dan perempuan? Kenapa? Orang selalu cakap stres. Betul, salah satu. Lifestyle you. Yeah, this is a disease cause of lifestyle. Macam cardiovascular, you makan banyak benda yang lemak, ya, makan pizza, makan McDonald, makan Subway, hari-hari makan luar. Fatty, ya, dalam dia. So cancer, penyumbang utama ialah salah satunya sekarang ni ialah stres, ya, stres. Bila stres, dia akan generatekan, semua orang ada kanser punya komponen, ya. Dia ada lapis, ada 3 lapis kanser. Saya belajar daripada pakar lah, So dia bila dia duduk diam, ya, dalam 3 lapis tu, dia lapis yang ketiga. Dia duduk diam tu je, kanser punya liver. So bila dia ada trigger, dia akan tembus level yang kedua. Yang tu dipanggil kanser tahap 1, tahap 2. Dia tidak aktif lagi tau. Sorry, ada apa saya buat cara kesihatan lah. This is my expertise kan, saya kena cakap. Jadi bila dia sampai ke level yang kedua tu, dia tak tembus. So bila dia tembus tu, itu dia call it, dia keluar dan dia makan organ-organ yang lain. Itu stage 4. Ya, dia sudah mengamuk. Dia akan pergi makan organ hati, otak. Jadi itu penyakit yang susah untuk didiagnose. Tuan-tuan dan puan-puan, sini banyak researcher. So you boleh buat dalam bidang kanser ni untuk detect the kanser punya ni, kanser punya what they call it, untuk diagnose lah. Dulu breast cancer for wanita. Sekarang ni banyak colon cancer. Colon cancer, perut. Sebab semua isi di dalam perut. Okey, tak apa. So inilah saya boleh sempat cakap dua saja, masa pun pendek. Jadi bila saya lihat statistik ini, tengok data-data ini, maka saya punya passion tu lebih kepada ini. Dan ini satu what they call it, perjuangan, ya. Satu perjuangan untuk menyelamatkan manusia. Satu ibadah yang besar. Kalau you dapat algoritma untuk trace the cancer level at the beginning stage. Ini nanti saya tunjuk ada satu research yang saya buat real, di Hospital Pakar Muar tentang nasoprendil.
Okay, another top issue ialah increase of high population. Ini pun akan menyebabkan sistem kesihatan kita terjejas. Bila ramai population, kita tengoklah sekarang di hospital sedang saja cukuplah. Saya dulu memang dulu masa daripada 2012 hingga 2023 saya memang di hospital sedang untuk buat rawatan jantung. Setiap 3 bulan, every 3 month, every 4 month, itulah tempat yang saya melawat. Sekarang ni saya move to IJN. You tahu tak, saya keluar daripada Tangkak untuk pergi sana lepas fajar, lepas subuh. So saya habis prosedur itu, ini ambil ubat, last sekali ambil ubat tu, itu pukul berapa? Pukul 4:30. Berapa lama you kena duduk dalam hospital, betul tak? Then I start thinking, kenapa macam ni ya? So, saya okey lah kan, saya boleh buka laptop saya boleh mesej dengan Dr. NC, itu boleh buat saja. Tetapi orang yang separuh ada stroke, saya sendiri duduk dekat kursi roda sampai 2 jam, 3 jam. So, siapa nak fikir benda ni untuk buat that teknologi to avoid daripada passion ni datang lama sangat. Itulah kan, the researcher kena think about it. Mula-mula prosedur nak pergi hospital sedang kita kena ambil nombor. Nak ambil nombor, dia panggil community session. Situ dia tunggu setengah jam. Ambil nombor, kena pergi dekat Jabatan Kardiologi, ambil nombor lagi, tunggu lagi 40 minit. Kemudian dah dapat nombor 40 minit, kena ambil, dia call it pre-consultation. Pre-consultation maksudnya take your blood pressure, glucose and so on. Itu saja kena tunggu 1 jam. Then after you finish the pre-consultation, they call it pre-consultation before consultation with the doctor. So you kena tunggu lagi untuk jumpa doktor. Mungkin 1 jam, 1 jam setengah. Then after you meet the doctor, then doctor prescribe the drug, then you have to wait at the pharmacy. 1 jam lagi masuk. Okay, so researcher, you think about it. Macam mana kita nak fasten this process? Mungkin we take the style macam Grab ke, macam Uber ke konsep. Okay, and this is a new aging population. Kalau kat Malaysia senior citizen yang 65 ke atas, maksudnya saya bukan dalam kategori Prof Zul, saya belum lagi aging population sebab dia tulis sini 65. So dalam Malaysia is about 7.45 million in 2023. It increased to 8.1 million in 2020. Nampak tak dia punya increase? Ya, rakyat Malaysia makin lama makin panjang umur. Itu pun problem to maintain that. Especially orang yang ada 3 serangkai So they have to maintain their heart. Kena pergi hospital, ambil ubat 1 pampit, 2 pampit. Lot of money from the government. Kalau ada insurans pun, syarikat insurans pun tak tahan. Ya, ada kita punya staff ambil ubat di panel, ubat untuk chronic disease, memang mahal. Kalau ada satu ubat tu dipanggil apa Amlodipine is normal lah, murah. Ada satu ubat untuk 1 bulan 300 ribu. Tak lagi kalau cancer punya. Okey, ini kalau you tengok dekat situ projection from the 2025 1.2 billion population around the world.
in 2050, 2 billion dia projek. Ini kita kena buat research macam mana Prof Kenneth Center. In term using the algorithm and so on, AI and so on. So orang Faid ada lah, orang Faid di sini. So kena fikir macam mana AI tu medical. This is one area, a big area. Data analytic in medical. Okay, another top issue is life expectancy. Di Malaysia increase juga walaupun sedikit daripada 74.5 tahun hingga 74.95 tahun. Walaupun you nampak sikit dia punya tu, tapi dia punya kesan dia besar. Tapi kalau you tengok nanti umur contohnya our ex Prime Minister Mahathir Mohamad 100 tahun. So bila ada penyakit dia become liability. Liability to the government. Okay, now kita pergi ke the topic of the book today. It's a telemedicine in the millennium, bridging technology and fashion. Saya ada berapa minit lagi ni? Itu saya cakap dengan Bruce dia, kalau saya bercakap ni, dia kena bagi tahu. Prof, dah berapa jam ni? Dah saya tak boleh mimpi. Okey, saya tak pergi semua. Saya akan pergi dua perkara yang sangat important lah. The telemedicine application yang for future. I don't know lah kalau rakan industri boleh boleh collaborate ke ataupun kita buat something. Ini dia ya. I think I don't want to define lah what is telemedicine, telehealth. Tapi in general telemedicine is a tele is Sanskrit language, bahasa Sanskrit. Tele means distance. Medicine of course lah, ubatan lah. So telemedicine means medicine at distance. So semenjak daripada 1900 lagi benda ni start telemedicine ni. Dulu gunakan television saja. Di Antartika. Antartika ada berlaku salji runtuh dan tak selamatkan orang di situ, tak boleh masuk. So dia pakai television. And juga di I think dekat Ukraine berlaku peletupan kilang kimia Chernobyl. Di Chernobyl. So itu pun menggunakan telemedicine punya teknologi. Macam mana paramedik semua tak boleh pergi situ. So they go by ITV dia balik. Interactive television. Okay. So ini tak perlulah saya nak diterangkan. Okay. So saya lihat di UTM dan di universiti-universiti lain, memang mereka gairah untuk buat research ini, but they have to understand what is the need. Apa negara perlukan daripada telemedicine, macam mana bentuk dia. It is not like macam researcher buat sekarang ni, dia buat secara terpancar-pancar, fragmented. Dia buat tele home care, dia buat itu, tapi tidak ada what they call it, it's not a full solution. Jadi kalau patah balik ke sini this is impian negara kita sebenarnya. But this project is pending hinggalah ke hari ini. Daripada tahun 1997 sehinggalah hari ini, kita tidak dapat mencapai this framework. So apa yang you tengok dekat hospital tu, ada sistem dan sebagainya, hanya di bahagian HRS saja.
Ya, dia tidak ada centralized EMR, EHR, big data, personalized, telemedicine. Sepatutnya dia settle this part first, and this second part is EMR and LHR, centralized. So now they start for data analytics. Sepatutnya negara kita dah ada a big data and data analytics in medicine, tapi sekarang tak ada. But the original plan is like this, but no one understand. Bukan no one, ada orang yang buat ini dulu, dia understand, tapi dia tidak continue this process. Okay, personalized telemedicine, and finally sepatutnya negara kita dah ada smart healthcare. Tapi kita dah membazir masa. Saya ingat 25 tahun kita tak capai. Ada di hospital you tengok ada sistem dan semuanya kan, tapi it's not like this. So what is a patient centric, tuan-tuan dan puan? It's a approach to organize treatment services around patient need, patient preference, patient values and circumstances of the patient. So maksudnya patient centric care ni ialah we want to change the medical paradigm daripada you hanya berharap dekat healthcare provider. Sekarang ni semua citizen, semua manusia ataupun patient, kalau dia tak sakit kita tak boleh panggil patient sebetulnya. We call it person. Kalau doktor, you cakap dengan doktor, kalau orang tu tak sakit, you cakap patient, dia marah kau. They call it person. Jadi semua person ataupun patient, dia mengharapkan hospital ataupun healthcare provider, dia mengharap kepada doktor. Even ubat apa yang dia makan, dia pun tak tahu. Ya, betul tak? Kalau kita tanya you makan ubat apa? Makcik makan ubat apa? Entahlah, anak saya yang suap. Betul? Jadi the patient centric care ni ialah kita beralih kepada patient, our person. Dia yang terlibat secara langsung macam mana dia want to manage dia kesihatan. Itu paradigm. Jadi banyak apa nama ni, application yang terlibat. Salah satu ialah remote patient monitoring system, sistem pemantauan sakit jauh. Okay, I bagi one example. Contohnya saya sekarang ni dah pencen, tinggal dengan isteri di rumah, 2 orang je. Kadang-kadang isteri saya ni lambat nak pencen, so saya tinggal seorang. So what happened to me dekat rumah tu, kalau apa-apa berlaku, siapa tahu? Betul tak? Walaupun saya ada anak 5 orang lah, 5 menantu, siapa pun tak tahu. Saya jatuh, siapa tahu? So what is the solution? So this is a solution, remote patient monitoring system. So every house kena equip dengan CCTV for example, and should equip with messaging control or chatbot or something. Ya, ini sangat penting. Kalau di UK ada servis medical service yang datang tengok orang tua, dia ada cost dia. Okay, remote patient management system is very useful for chronic and long-term condition that require continuous observation outside the hospital. So bila kita, when we got the chronic disease, contohnya you got penyakit 3 serangkai, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. So this is a long-term condition punya penyakit. So kena buat monitoring.
You tak boleh biar kalau you nak hidup panjang lah. Hidup lama, you kena monitor you punya penyakit. Okay? Jadi kadang-kadang walaupun you dapat healthcare attention daripada doktor, tetapi you contohnya you nak makan ubat pada hari. Ini berlaku pada saya sendiri Jadi saya bila nak makan ubat ni ada 12 jenis ubat. So kita biasanya pagi-pagi kita tak makan ubat tu kan? Kita kena makan. We kena apa nama ni? Kena kenyang dulu. Baru boleh makan. Jadi kita nak pergi kerja. So kita bungkuslah ubat tu dalam tisu, taruh dalam gocek. Sampai dekat pejabat, meeting sunat, meeting MP dan sebagainya. Lepas tu saya balik rumah, saya tengok apa benda tisu ni. Ubat tak makan dah. Okay, this is a simple contoh, use case. Macam mana you nak trigger the person supaya dia makan ubat? This is problem kan? Oh sebenarnya you rasa kepala you macam nak pecah. Kenapa rupanya tak makan ubat? Okay. Ini kesan kesan kepada penyakit jantung yang ada sumbatan. You tengok sini ini dia punya ini proses angioplasty procedure. Dimasukkan ke tangan you dan dia akan masukkan kamera. So dia akan detect this is ada blockage. Nampaknya ada blockage. Bila dia continue sini, so kat sini ada blockage nampak. Bila nampak dakwat tu hilang, that is blockage. Sekarang ni dia proses kat sini. Proses ni adalah dia push the ink dalam dia punya coronary artery. Tengok. Kalau dalam coronary artery tidak ada dakwat hilang, maksudnya dia block. Dia tak boleh pergi. Atau dia capture sini, this is a blockage part. Dan bila dia dah masukkan stenting, dia tengok clear tak? Clear tidak ada blockage. Itu prosedur. Okey, siapa yang tak nak berlaku macam ni, tak nak buat prosedur ni, kena jaga kesihatan, jaga makan. Okey, now dah kita pergi cepat sikit. Satu lagi ialah mutual mental health. Sekarang ni penyakit mental health dalam proses yang sangat tinggi. Ramai orang stres, dia sakit anxiety, depressed dan sebagainya. So ini perlukan satu sistem yang transparent. Setengah pesakit mental health ni dia tidak boleh terima. Dia nak jumpa kaunselor pun dia rasa kaunselor ni tak boleh dipercaya. Dia nak cakap dengan kawan pun rasa macam tak boleh percaya. So why not kita provide dia robot, right? Robot ada perasaan ataupun chatbot. So ataupun dia call it tadi psychiatry, virtual session, VR based. Banyak pakar-pakar itu boleh buat. Okay, ini case you tengok virtual mental health ni mungkin boleh selamatkan adik Zara ni. Semua dalam Malaysia ni heboh pasal Zara. Cucu saya nama Izara. Tapi Zara yang ni tidak boleh diselamatkan dan terlambat.
Ya, semasa dia kena bully dulu, kalau ada satu sistem yang dia boleh bercakap, dia boleh minta pertolongan, dia boleh selamat. Tapi dah terlambat. Ya. You tengok 1 in 5. Ini statistik ya, the latest 2024 yang saya dapat. 1 daripada 5 rakyat Malaysia depressed. Besar. Kena 2 in 5 anxious, anxiety. And 1 dalam 10 stress. So we need to do something. Ya? Malaysia kena buat something, sesuatu. Ya, kes bully especially dekat sekolah dan sebagainya, kita tidak ada tools untuk selamatkan. Okay, ini Mutual Mental Health Services. Kalau you tengok sini dari segi bisnes lah, dalam market research report tahun 2023 dia punya nilai is 421 million market. In 2030 1.17 billion. Ini kena, maksudnya the market is there. You buatlah any type of AI for mutual mental health research. Okay, I think David. 5 minit lagi. Dua getah kan? Okey, tak apa tuan-tuan dan puan-puan. Saya ringkaskan. Jadi dalam telemedicine, macam mana kita nak dapatkan patient centric care ni, dia ada 7 application yang perlu ada. 2 daripadanya ialah policy dan security. Walaupun kita seronok nak buat application dia, tetapi the regulation and policy must be redesigned, because telemedicine is evolved. Yeah? Of course the policy need to be changed. Contohnya bila kita buat telemedicine, the policy of payment tak ada lagi. Macam mana you nak buat session, you nak charge session, satu session RM5 ke RM10 ke, berapa minit ke? That one is no policy. You have to develop. And the most important thing is cyber security. Ini is important element to safeguard the data of the patient. Okay. So selain daripada itu, mobile health, AI in telemedicine platform, AI, this is very important and very marketable. Kalau researcher, you start lah AI dalam medical to support the telemedicine in the platform. Okay, I pergi laju saja. Okay, what is the benefit and enhancing patient outcome apabila kita pakai patient centric care? First is access yang lebih baik. Contohnya access yang lebih baik adalah sekarang ni, ada satu cerita panjang lagi ni. So after I gone through the heart coronary procedure, semua pesakit sebenarnya di hospital Sultan Kajani ditawarkan untuk melalui proses rehabilitation, rehab. Sebab apa? Apabila orang kena sakit jantung ni, dia go through the bypass ke something, dia punya dari segi psikologi is affected. Kadang-kadang dia rasa tak ada harapan, dia bila nak mati dan sebagainya. Itu akan dilalui oleh orang yang kena chronic disease. Jadi saya attend the class rehabilitation selama 7 minggu di hospital sedang. So klik-klik saya tu termasuklah nelayan, apa namanya, asuh yang ada kedai roadside dan sebagainya. Ada seorang
Nyonya, saya panggil Nyonya dalam grup saya tu ramai. Nyonya, saya tanya, ini datang daripada mana? Saya daripada Ipoh. Datang daripada Ipoh gitu. And then pukul berapa you tak? Daripada semalam lagi dia kata. Daripada semalam dia kata. Untuk datang ni. Jadi you kena apa? Kena stenting, kena bypass. Tapi dia buka ada sikit lah atas lah, dia tak buka semua buka tengok doang. Oh, bypass. Jadi saya lihat untuk buat rehab dia kena perjalanan daripada Ipoh naik bus express pergi ke TBS ke Semasa Sedap. You just imagine how much cost dia kena time. Dan datang seorang anak kerja tak boleh kacau. So kalau ada remote patient monitoring system, so the access kepada pusat kesihatan dan hospital ni lebih baik. Contohnya katalah you pergi honeymoon, you call you punya doktor, kata you sesuatu, and then doktor you cakap, don't worry, your information, medical record is all in front of my screen. Macam mana dia boleh dapat? Pada mana? Jika tidak ada centralized of electronic medical record. Tapi kalau ada, tengok senang. Dia kata, don't worry Mr. K, I will send you the paracetamol through drone lah. Kat gunung. Ini cerita je. Itulah gambaran. Kalau kita ada RPMF ni, senang. Okey, banyak lagi dia punya tu. Saya masa terlalu cedera ni. Okay, future innovation. I think the remote patient monitoring system will be used anywhere in managing chronic disease. Kalau kita tak start di Malaysia, kita akan ketinggalan. Believe me, kita dah tertinggal dah dengan telemedicine, especially the UK. You know that UK dulu dia belum start lagi, kita dah start. Some of the portion dalam telemedicine itu diambil daripada Malaysia. But they change the name. I know because I study PhD. I buat comparison. Dia punya center dekat Leeds. Leeds. Okay, virtual mental health care services juga salah satu application yang perlu diutamakan because the mental health passion increase. Tak payah pergi jauh lah, dalam time pun ni. And then of course AI, faculty for X. So you ambil this challenge, focus on medical, AI in medical. And then last kali cyber security, ni pun for X. Macam mana nak secure ada medical record? Another discipline lah. Bukan normal benda cyber security yang tak ada biasa. Okey. Ini salah satu kerja-kerja research saya dalam bidang medical. Itu sebab saya tak nak cerita benda ni because banyakkannya ialah algoritma. Yang ni akan saya jadikan dia AI nanti untuk spesifik medical problem. Contohnya itu ada Alzheimer, cancer, hearing loss, ENT, brain tumor. Macam mana kita nak detect the tumor? ECG ni sangat difficult. Kadang-kadang ECG ni tak boleh percaya sangat. Yang penting ialah you kena buat stress test baru boleh tahu you punya jantung itu tersumbat. ECG tak boleh percaya. Bila you dah kena betul, baru nampak dia punya significant of the problem. Okey, banyak lagi lah breast cancer, Parkinson pun ada, Walsh pathology. Ini semua kalau dalam research tuan-tuan dan puan sekalian researcher, you develop satu algorithm for that actually can be applied to
many problem or diseases. Yang itu ada formula dia. Okay. Ini my top research lah. A real research in hospital Pakar Sultan Aminah. Ni apa ni? Bayang ni, tengok tak? Tengok macam lawyer kan tu. This is nasopharyngeal carcinoma. You punya hidung ni, belakang hidung ni, you boleh nampak tak? This is they're using a very high density of scanner. Dan dia boleh scan ni. You tengok gambar yang pertama ni, this is original. You nampak merah. Merah ni dah kena kanser. So dia kadang-kadang dia dah membengkak ekor dia. You tengok sini. Kalau kita pakai, we run the algorithm tu, kita nampak dah benjol. Kalau scope biasa, this is original, tak nampak benjol. The tumor tu tak nampak. With the algorithm tu kita boleh keluarkan, this is a cancer punya, a tumor punya part ini and ini. Yeah. Dan this paper is cited a lot by people because the nasopharyngeal cancer ni dia tidak berlaku di Amerika Barat dan sebagainya. A lot of this cancer is happen in Southeast Asia, especially the Chinese people. Sebab apa? Dia suka makan yang panas. Ya, dia makan mie tu pun makan nasi. Jadi ada heat hidung belakang. Tekak ya. Ear, nose, throat. Jadi we just to convert to the application. Okay, conclusion, telemedicine is significant, very significant. Yeah. Borderless, seamless and personalized health are features of the future health. Telehealth, cybersecurity and policy support telemedicine innovation and research effort are required. Terima kasih. Setia mendengar. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Kanapi atas syarat beliau sebentar tadi. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Profesor Teknologis Dr. Muhammad Sanusi, Dekan Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi, mewakili seluruh warga FTMK untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berusaha Profesor Dr. Muhammad Kanapi. Dimohon Profesor Kanapi berada di atas pentas bagi membuat cabutan nombor bertuah. Untuk makluman semua, yang bertuah pada petang ini boleh membuat tuntutan hadiah di kaunter pendaftaran yang diuruskan oleh pejabat CEO. Kosong 166. Okay, nanti ambil hadiah di sana. Dengan visi dan misi kampus terus berseri. Saya sayang Big Boss, saya pro Kanapi. Kita baca ni. 00625. 00625. Lepas ni saya nak jadi penyanyi rap lah. Saya dengan konsul 01550 01731.
Langkah ke hadapan menuju smart kampus dengan bimbingan 01071 satu hati satu 01071. kita percaya saya inspirasi kami pemimpin sejati mari melangkah bersama capai visi Universiti Demi 01548 saya big boss saya 00824. Kita masih saya ingat big boss saya Prof Kanabdi bijak memimpin penuh dedikasi hati kami tetap 00106. bersama-sama 00106. kami kerja susah cabaran kami bos tetap tenang bagi Itu lagu ni lepas ni bagi saya kan. dengan Prof Kanabdi semua jadi harmoni 00561. bimbingan bos 00561. satu suara Prof Kanabdi selamanya kita percaya hadapan menuju semangat 01408. semua jadi 01408. Okey, tanya semua yang bertuah. Terima kasih. Dengan ini, kami mengakhiri siri syarahan perdana dalam buku lecture series bagi tahun 2025 oleh Profesor Dr. Muhammad Syarafi. Biar bercucur keringat penuh, namun hati megah gembira. Mohon menyusul jari 10 tersentuh hati, maaf dipinta. Saya Safar Abdul Razak, juruacara majlis, wakili pihak bersetia FTMJ, KAIS dan pejabat CDO serta seluruh ahli jawatan kuasa pelaksana ingin menyusul 10 jari sekiranya ada sebarang kesilapan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi.